Bazan, seorang pemimpin yang beriman kepada baginda Nabi SAW tanpa bertemu dengan baginda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah, baginda Nabi SAW telah memperluaskan dakwahnya, antaranya dengan mengutus utusan ke serata dunia, bertemu dengan pimpinan dunia. Salah satunya, baginda telah mengutuskan utusannya bertemu dengan Kisra Parsi, Hurmuz. Hurmuz apabila menerima surat baginda Nabi SAW telah mengoyak-oyakkan surat baginda Nabi. Setelah itu, Hurmuz telah menghantar surat kepada wakilnya yang berada di Yaman yang bernama Bazan. Lalu, Bazan telah menghantar 2 orang wakilnya bertemu dengan baginda Nabi SAW yang berada di Madinah dengan arahan supaya membawa baginda Nabi bertemu dengan Hurmuz di Parsi. Apabila 2 orang wakil daripada Bazan bertemu dengan baginda, dan baginda Nabi memberitahu bahwasanya sesungguhnya raja kamu pada malam ini telah oleh anaknya, dan tabut pemerintahan Parsi telah bertukar. Selain pada itu, baginda Nabi juga memberitahu kepada 2 orang wakil Bazan ini bahwasanya agama kami akan menandingi kekaisaran Parsi, dan sekiranya ketua kamu menerima agama kami, kami akan mengekalkan jawatannya di Yaman.